Hai guys, aku nak share hari ni aku nak share pasal down payment Bila kita beli kereta baru, bila waktu yang paling sesuai untuk bayar down payment? Kalau kita beli kereta baru, lepas loan lulus, lepas masuk booking apa semua, bila waktu yang sesuai untuk bayar down payment, iaitu semasa selepas dapat nombor chassis kereta dah ada lah, maksudnya sebelum hantar register kereta. Maksudnya sebelum kereta tu register, mesti dah bayar down payment dulu. Bayar down payment dulu. Sebab bila kereta tu register, nanti grant semua keluar atas nama hirer. So sebelum kereta tu register, bayar down payment dulu, barulah kereta tu boleh kita hantar register. Tapi ingat jangan bayar down payment lepas lulus terus bayar down payment. Ataupun nak bayar down payment lepas kereta, masa kereta nak ambil nantilah kita hantar, saya bayar down payment. Tak boleh macam itu. Maksudnya sebelum kereta register kena bayar down payment. Dan ingat bayar down payment mesti masuk dalam account company. Jangan bagi dekat account personal sales advisor. Jangan sekali-sekali. Jangan masuk dalam account personal, masuk dalam account company. Anything happen, duit ada dalam account company. Bukti-bukti pembayaran semua simpan. Okay? So semoga bermanfaat. Bye.